Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita cuma tengok market update Kita cuba mencari market update. Okay, kalau kita tengok LC Titan LC Titan LC Titan 4 hour ada momentum. Kita tengok daily ada momentum juga. M15 ada momentum, kalau ada momentum ada re-entry lah. Kena tunggu untuk time frame M15 dia pergi ke bawah ni, dia tunggu dekat MA 510 low kat bawah ni. Tengok 1 hour pun ada momentum juga, boleh monitor di time frame M15 untuk retracement. Okay, kita tengok BIS. Kalau kita tengok weekly chart, ada momentum, ada re-entry, momentum re-entry. SOP tengok daily chart, ada momentum re-entry. Tapi kalau ikut saya punya setup saya lebih ke cari MHB untuk 4 hour lah. Contoh kalau macam ni SOP nanti kat sini lah, tu cari MHB DH4. Contoh entry dekat sini, sebab re-entry di MHB DH4, re-entry di daily, nampak, daripada terendah daily ke tertinggi daily, boleh target lah. Kalau masuk dekat area sini, TP dekat tertinggi daily. Okay, itu kalau nak saya punya setup lah. Macam sini MHB, kita tengok KPJ lah kadang downtrend, tak cantik lah. Ini pun macam downtrend. Macam ni, tak entry kat sini atau kat sini, tu BIS. Tengok daily, daripada terendah daily ke tertinggi daily. Okay, kalau 4 hour confirmation ni time frame apa? 1 hour. Sini ni confirmation dia. Nak masuk awal pun boleh, tapi jaga cut loss lah. Okay, kalau dah keluar momentum tu ada confirmation lah, confirmation dia. Okay, kita tengok SOP. Ni kawasan MHB dan MH4. Ni pun ada MHB kat sini. MHB ni boleh tak MHB? Tengok daily, boleh terendah ke tertinggi ada. Tapi adakah dia 1 hour ada momentum kat sini kan? Ada juga momentum, tapi itu pun tapi tak apalah, trading ni memang satu lah trading. Tapi kalau kita masuk kat sini pun dah ada profit dah sebenarnya. Trading tak ada yang holding trade lah kadang-kadang terceduk juga. Okay, macam ni. Mana entry kita? Kat sini 1, 2, 3,
di dalam zone traffic light lagi. Ini traffic light MA 200, MA 100, MA 50. Kalau MA dalam dalam Bollinger Band lagi kuat lah kenaikan tu. Okay, macam ni nanti kat sini ya, tengok run hill. Yang penting jaga cut loss lah kalau kita masuk, jaga cut loss. Kalau macam ni tak ada setup dia terus naik. 4 hours tak ada setup, mungkin setup dia di 1 hour. Di 1 hour nampak, setup dia di 1 hour. Kalau MACD 1 hour, re-entry dia 4 hour lah. Kita tengok re-entry di 4 hour, daripada terendah ke tertinggi. Tapi tak nak lah, kalau boleh kita fokus pada setup kita latih mata untuk fokus pada setup kita. Okay, kalau macam ni kat mana? Ni ada, nampak re-entry ada sikit dia bagi bawah mid baby tu, nampak ada data sikit kan. Kat sini pun boleh juga ni. Di dalam zone traffic light. Kita tengok daily ada re-entry kan, dari terendah ke tertinggi. Terendah mana? Terendah ni, terendah ni hijau. Tinggi ini terendah pun tertinggi ni pergi jauh lagi. Tengok lagi. Okay, LW Sabah ini ada MHB ke ni? Ini pun ada MHB kan, ikut kan? Ada MHB. Kalau kita masuk sini, kita nak TP kat mana? Ni dah TP 1 kita, top BB, ataupun lepas tu kita boleh pergi daily punya top BB. Okay, ni ada MHB di H4 OXB. Ni ada entry, dua kita entry. Ni tak ada, mungkin di H1. Di H1 kat sini ada H1. Ni pun ada MHB juga, tapi bawah traffic light discount lah. 4 hour tengok daily. Daily. Okay, KSL. Tapi sekarang ni ikutkan SIME SIME sini dah boleh entry ni. SIME dah entry. Kalau soalnya cuba kalau kau tak jadi pergi dah 1 hour. Ni kalau dia breakdown low BB ni cut loss lah, ataupun kau nak lagi awal cut loss M15. KSL ni downtrend nampak EMA pun atas. Kita tak ambil lah, dia pun downtrend, tak ambil. So kita tak trade lah. Kalau macam ni kita cari MHB. Kat sini kat mana? Kat sini ada MHB kan, target top BB ni TP pertama. Ni pun macam tak confident lah, sebab dia dalam keadaan agak downtrend. Nampak EMA semua di atas. Kalau kat sini kat mana? Sini lah entry, sini entry. Laptop tu ada risau. Itu saja untuk teknik PMA. Assalamualaikum.